Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari SPP 2024, kertas 2 soalan 5. So tajuk dia adalah fungsi. Okay. So dia cakap Raja menunjukkan fungsi songsang F lah, membentangkan set A kepada set B. So beri bahawa ini F4 sama ni lah. Dia minta kami cari nilai M. Okay. So sekarang kami nak kami nak tengok dari sini lah. Dari gambar Raja, apa yang kami nampak? Ini adalah fungsi songsang kan. Dari kiri ke kanan ada fungsi songsang. Dengan kata lain, kalau dari kanan ke kiri adalah fungsi F lah. So bermaksud Fx sama dengan 7x tolak M. Okay. So sekarang diberi kami F4 sama dengan 8M tolak 1. So bermaksud F4 sama dengan 8M tolak 1. Okay. So bermaksud 8M tolak tambah 1 jangan sama dengan 7 4 tolak M. So maksud 9M sama dengan 27, M equal to 3. A2, cari fungsi songsang F. Okay. So sekarang Fx sama dengan berapa? Kami sudah ada 3 kan. So maksud Fx sama dengan 7x tolak 3. So kami katakan fungsi songsang X sama dengan Y. So maksud Fy sama dengan X. So bermaksud 7 Y tolak 3 sama dengan X. So maksud Y sama dengan X plus 3 per 7. So bermaksud fungsi songsang F sama dengan X plus 3 per 7. Ok, B tu diberi bahawa fungsi G yang membentangkan set B kepada set C lah. So fungsi G ni ialah ni. Dia suruh kami tulis fungsi yang membentangkan set A kepada set C. Okay. So set A kepada set C bermaksud fungsi gubahan dia adalah macam ni. Okay. So sekarang fungsi songsang kami ada tak? Ada. Fungsi G ada kan? Okay. So sekarang kami nak cari. So bermaksud fungsi gubahan macam ni. Okay. Sama dengan G X plus 3 per 7. So bermaksud sini fungsi G adalah X tambah 6 per 5 kan? So bermaksud X tambah 3 per 7 tambah 6 per 5. So overall kamu akan dapat X tambah 45 per 35.